So hari ni sis ada nak pergi rumah amanah. So kita tengok apa yang sis akan buat dekat situ dengan student-student UPM. Jom, let's go. Apa khabar cik? Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angel. Dah nampak? Ingat. Rasa macam ingat. Baru sekali. Ya. Apa regular customer kat situ. Ya. Nak ngadu apa tu? Ha? Adik nak ngadu apa? Kenapa marah-marah dia? Manja dia orang kat sini. 30 minit ni akan daripada pegawai ni dulu. Okey, so maknanya tak semua ada kucing kat rumah lah kan? Okey, basic penjagaan kucing ini adalah benda penting yang akak akan share. First, apa yang sangat penting bila kita ada kucing ni adalah pemilihan pemakanan. Contohnya daripada segi kalau kitten seeloknya kenalah bagi makanan untuk kitten. Sebab formula yang dah dibuat memang khas untuk kitten. Dia tengah membesarkan, mungkin dia perlukan nutrisi yang lagi lebih, dia perlukan kalsium yang tinggi. Tips nak bagi kucing minum banyak air, guna water fountain. Lepas tu daripada segi kesihatan macam yang doktor dah sharekan tadi, vaksin tu kalau boleh ikutlah jadual yang doktor recommend untuk mengelakkan kucing kita daripada risiko yang sangat tinggi mudah kena jangkit. Ubat cacing pun kena bagi secara berskala lah, sebulan sekali ke, tengok daripada segi pemakanan, okey? Kita utamakan kebersihan sekeliling. Kena konsisten, disiplin. Jangan macam, alah malasnya aku nak bersihkan kucing hari ni, cukuplah sekadar nak buang najis. Tak, jangan buat macam tu. Nampak je calitan-calitan Nutella dekat litter box tu, silalah bersih. Dia sangat-sangat penting sebab kita nak kucing bersih. Sebab menjaga kucing ni bersabar tu memang sangat penting. Sebab kadang-kadang kucing ni pun dia manja, dia tengok pada owner. Bila kita jaga kucing ni, dia bukan sekadar memberi makan. Jangan kita fikir sekadar aku dah sediakan tempat makan, tempat minum, okey dah. Tak. Dia perlu komitmen daripada segi kebersihan, komitmen daripada segi masa kita. Kalau kita rasa macam aku nak bela kucing tapi aku tak ada masa. Korang tak ada masa dengan kucing. Yes, dia tak cukup kasih sayang. Kalau ada sakit yang kronik, melibatkan dalaman, benda yang kita nampak tak normal, terus pergi jumpa pakar, vet. Pergi jumpa vet. Sebab vet dia orang lagi berpengalaman dan dia orang tahu. Kalau nak tahu tips lebih, boleh follow akak punya live. Seorang bertanya, berapa ratus orang tengok tu, semua akan belajar benda baru. So itu sahaja. Terima kasih jemput akak untuk datang hari ini. Assalamualaikum. Cik, yang ni susu Saya bawa susu. Cara bancuhan ada kat sini lah. Yang ni minyak kelapa darah. Untuk fungus pun boleh. Nak bersihkan telinga boleh. Nak bagi makan pun boleh juga. Untuk bulu apa semua. Yang ni krim untuk fungus semua. Untuk fungus, untuk kurap. Luka pun boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Program Meow Mission. It's a wrap.